Okay guys, Assalamualaikum dan selamat tengah hari guys. Okay guys, hari ni kita nak buat satu vlog raya, nak ziarah rumah sahabat kita, Abang Roy and Kak Ju. Jom guys, kita pergi sana. Stay tuned. Okay Mi, Assalamualaikum Mi. Mi, sorry Mi lambat Mi. Ya Allah. Okay Mi. Semangat. Okay Mi, tunggu kita lama ke. Cik ada dalam Cik ada tunggu. Okay. Okay guys, welcome back. Okay, sekarang kita dalam perjalanan ke rumah Abang Roy. Okay, keadaan jalan okay, Alhamdulillah tak jam daripada Pasir Gudang ke Gulai. Tapi saya tak pastilah yang dekat Batu Puan ke Gulai jaga tidak, harap-harap tak jam lah juga Kita masih dalam mood raya lagi sebenarnya ni. Okay guys, sekarang ni bang, kita dah berada di rumah Abang Roy. Kita nak masuk je rumah dia. Okay, jom kita makan-makan. Kita tengok apa menu dia sediakan oleh Abang Roy ni. Okay, come on. Right. Assalamualaikum. Kan ambil gas. Assalamualaikum. Ada order gas tak? Assalamualaikum Abang Roy. Baik bang. Boleh bang. Okay, jom. Okay bang Okay bang, mantap. Apa? Boleh bang. Okay bang Okay bang. Sebulan berpuasa, hari raya. Mari ramai-ramai kita gembira. Di hari raya kita saling gembira. Dia masak apa tu? Okay, hari ni kita ada masak kari ayam. Tapi tak tahulah okey ke tak kan. Terima kasih datang beraya. Okay. Jom. Rugi tak viral ke? Hari raya. Okay guys, bertemu kembali. Okay, sekarang ni Abang Roy menghidangkan makanan-makanan tengah hari untuk kita orang lah beraya ni kan. Okay, saja kita nak review sikit makan apa yang Abang Roy hidangkan. Okay, hari ni ada ikan goreng. Ikan goreng special masak tengah hari.
Okey, lepas tu ada juga tom yum. Ini tom yum memang kita bagi bawa makan bang. Tom yum ni kita bagi apa makan? Penuh bang, 10 tom yum yang roti alhamdulillah murah sikit. Sebelah nampak 11, 10 per 11. Maksudnya 11 lagi okey, ni ada apa tu? Kari ayam memang padu. Oh yeah. Okey, dan minuman air apa ni? Air apa ni? Ni air anggur ni. Air anggur ada dengan kopi apa? Kopi gantang special Kak Roy dengan Abang Ju order dekat mana? Abang Roy dengan Kak Ju order. Abang Roy dengan Kak Ju order Daripada TikTok. daripada TikTok kan, nampak? Bukan senang nak dapat benda ni guys. Saya minum sekejap saya kasi review. Air tangan akak padu ye. Rasa, dia cukup rasa. Kalau tak percaya, tanya dengan sahabat ni. Bismillah. Ni, tunjukkan respon. Kopi ganteng. Oi, padu. Nampak ni kali orang yang kedua ni kita tanya pula kita punya bagi. Cik Nasi bang. Macam mana bang? Respon sikit bang. Okey. Boleh cam ni. Okey, bagus. Bagi orang bagi berapa bang? Kalau 10 orang bagi berapa? 10. Oh lama guys, nampak guys. Tak ada sembang. Okey, kalau nak di sinilah datang raya. Di mana? Di Pulai Bandar Putra guys. Come on. Jangan apa? Jalan Merak. Okey, come on. Kita nak minta sepatah dua kata daripada Kak Ju and Abang Roy. Kita kalau sepatah dua kata kita tak pandai, biasanya berpatah-patah. Kita berpatah-patah. Apa berpatah? Bantu raya. Okey sayang, bagi ucapan Apa sikit. kita nak ucapkan terima kasih sebab datang ke rumah kami, pada Afzal, Weng, Cip, Serombongan semua. serombongan datang meminang. Bukan. Minang saya. Rombongan beraya. So terima kasih datang. Kita jaga ukhuwah kita sama-sama sehingga ke akhir hayat, InsyaAllah. Amin. Jangan lupalah subscribe Broken Chain Brotherhood. Okey. Selamat Hari Raya, maaf saya datang sini. Kami Broken Chain Brotherhood. Hari Raya, genap sudah sebulan berpuasa. Hari Raya, mari ramai-ramai kita gembira. Di hari raya, kita saling bermaaf-maafan. Hari Raya, mari ramai-ramai jemput ke rumah. Sesudah sebulan kita berpuasa, menahan lapar. Hari Raya, genap sudah sebulan berpuasa. Hari Raya. Okay guys, selesai tadi menziarah sahabat kita daripada Broken Chain Brotherhood, Abang Roy and Kak Ju bersama keluarga mereka. Okay guys, lepas ni kita nak ziarah lagi sahabat-sahabat kita yang lain, InsyaAllah. Nantikan video seterusnya. Bye bye. Assalamualaikum.